Ada seorang kawan lama saya ni daripada sekolah menengah ni tiba-tiba kontak saya dalam keadaan panik-panik. Dia cerita masa dia pergi bank dengan ayah dia, ayahnya ni dihulurkan oleh pegawai bank tu satu borang, iaitu borang untuk buat wasiat. Jadi tanpa fikir panjang, ayahnya pun isilah borang tersebut. Bayar RM500 dan dapat satu dokumen wasiat. Kawan tu juga diberitahu oleh pegawai bank, nanti bila dah balik nanti, login dalam satu sistem, masukkan senarai harta. Tapi kawan saya ni bila dah balik rumah, dia mula terfikir, apa yang ayah aku dah buat ni sebenarnya? Dia baca dalam salinan wasiat tu, dia tertulis dalam tu ayahnya setuju untuk melantik sebuah syarikat iaitu sebagai wasi dan pemegang amanah. Dia rasa pelik lah sebab ayahnya ni beritahu dia nak lantik anaknya iaitu kawan saya ni lah sebagai wasi ataupun sebagai pentadbir ni. Tapi dalam dokumen wasiat tu tak ada langsung sebut nama kawan saya. Apa sebenarnya dah berlaku? Jom tonton ni video ni sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nasrin dari channel Pusaka Harta Saka. Kami membantu anda macam membagi harta melalui kaedah hibah, wasiat, amanah dan harta pencarian. Sebenarnya apa yang berlaku pada kawan saya ni memang sentiasa atau selalu berlaku kat luar sana. Kalau kita berurusan dengan pihak-pihak tertentu seperti bank, kita ada kemungkinan akan dihulurkan borang untuk buat wasiat. Biasanya saya lihat dalam transaksi yang melibatkan loan pinjaman rumah lah. Perkara pertama yang anda perlu tahu ialah pegawai atau pihak bank tersebut merupakan ejen kepada syarikat yang menyediakan servis buat wasiat. Perkara kedua yang anda perlu tahu juga ialah apakah jenis dokumen wasiat yang dibuat. Umumnya ada 3 jenis wasiat yang biasanya ditawarkan dekat luar sana, iaitu pertama wasiat pentadbiran, yang kedua wasiat pembahagian, yang ketiga wasiat 1/3. Jadi apa beza antara ketiga-tiga jenis wasiat ni? Kita tengok satu persatu. Pertama, wasiat pentadbiran. Wasiat pentadbiran ni merujuk kepada wasiat yang dibuat dengan tujuan utamanya adalah untuk melantik seorang atau lebih pentadbir harta, iaitu dipanggil sebagai wasi, yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan mentadbir harta pusaka si mati mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak dan undang-undang. Senang cerita, tujuan utama wasiat pentadbiran ini dibuat ialah untuk mengelakkan pertikaian antara keluarga tentang siapa yang sebenarnya berhak untuk menguruskan harta pusaka si mati. Pentadbir harta pusaka atau disebut sebagai wasi dan pemegang amanah, dia adalah salah satu daripada elemen yang sangat-sangat penting dan kritikal dalam proses membuat tuntutan pusaka. Sebabnya, wasi dan pemegang amanah ini adalah wakil kepada semua waris-waris. Sebab apa perlu ada wakil? Sebab proses tuntutan pusaka ni dia melibatkan proses perundangan dan juga dia melibatkan proses pihak-pihak yang terlibatlah seperti bank, pejabat tanah, JPJ, KWSP dan lain-lain institusi lain seperti pejabat usaha kecil, amanah raya, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Tinggi Sivil, Mahkamah Syariah dan sebagainya. Jadi mereka ni dia tak nak berurusan dengan semua waris. Bayangkanlah kalau kata waris tu ada 20 orang dan masing-masing nak buat tuntutan sendiri-sendiri. Macam mana mereka nak layan semua ni? Sebab itulah peranan pentadbir ini sangat penting sebagai wakil keluarga untuk menguruskan pusaka. Tetapi jika waris-waris tak boleh muafakat memilih wakil ni, mungkin nak start buat tuntutan pun dah tak boleh. Kat sinilah pentingnya dokumen wasiat pentadbiran ini dibuat oleh pemilik semasa hidup. Supaya jika ada masalah untuk memilih wakil keluarga ni sebagai wasi dan pemegang amanah ni lah, individu atau organisasi yang telah dilantik di dalam dokumen wasiat pentadbiran ini, dia boleh terus pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk memulakan prosedur tuntutan. Cuma kita mesti fahamlah, apabila kita melantik seseorang atau sebuah organisasi atau sebuah syarikat, ini bermaksud kita telah menyerahkan kuasa untuk menguruskan harta pusaka kita kepada mereka ni. Dalam kes kawan saya ni, ayahnya dah lantik syarikat yang menyediakan wasiat tersebut sebagai wasi dan pemegang amanah. Dengan arti kata lain, ayahnya dah serahkan kuasa lah untuk menguruskan pusaka kepada entiti yang lain, bukan waris. Ini bermaksud waris-waris tidak berhak untuk menguruskan harta pusaka itu.
Bila kita kata pihak luar yang uruskan, of course lah bukannya percuma, mesti ada casnya. Dia biasanya akan mengikut peratusan daripada nilai harta pusaka. Contohnya, katalah harta pusaka yang ditinggalkan ialah sebuah rumah je. Kita ambil contoh sebuah rumah je, nilai dia RM 1 juta. Kalau kat Kia Selangor ni lah, saya rasa 1 juta ni mana-mana pun boleh dapat. Katalah cas pengurusan yang dikenakan oleh syarikat tersebut yang dilantik sebagai wasi dan pemegang amanah ni adalah 2%. 2% daripada RM 1 juta adalah RM20,000. RM20,000 ni adalah kos yang perlu ditanggung oleh waris-waris untuk mendapatkan atau untuk mencairkan harta pusaka. Biasanya ni dia tak termasuk cas-cas lain lah, seperti cas rampaian atau disbursement, cukai kerajaan, fee peguam dan lain-lain cas-cas lagi. Jadi secara puratanya, kalau ikut pengalaman saya lah, jumlah cas adalah antara 3 ke 10% daripada nilai semasa pusaka. Nilai semasa pusaka ni bukan nilai yang sekarang, maknanya nilai yang semasa buat tuntutan nanti. Jika waris-waris tak mau bayar ataupun tak mampu bayar, syarikat tersebut mempunyai kuasa ataupun berhak mengambil fee mereka daripada harta pusaka. Jika harta pusaka itu bukan berbentuk wang tunai, maka syarikat tersebut berhak untuk menjual harta pusaka bagi mendapatkan bayaran fee mereka. Kalaulah waris-waris tak setuju untuk syarikat tu yang menguruskan dan mereka nak uruskan sendiri, biasanya ada bayaran penalti pula, kena denda pula. Tapi anda kena betul-betul faham dan perlu ingat, dokumen wasiat pentadbiran ini macam saya sebut adalah sangat-sangat penting, terutama dalam keadaan waris-waris tak boleh nak muafakat. Jadi apa jalannya? Jalannya ialah anda boleh lantik wasi dan pemegang amanah ini sebenarnya di kalangan ahli keluarga anda sendiri. Contohnya lantiklah anak-anak, pasangan, adik-beradik dan sebagainya. Tapi bila lantik mereka ni timbul isu mereka ni tak tahu nak uruskan pula. Mereka nak ke mana? Anda bayangkanlah kalau anda sendiri yang dilantik sebagai wasi dan pemegang amanah dan keluarga anda nak mula daripada mana? Sanggupkah anda berkorban masa, tenaga, wang ringgit semata-mata untuk menguruskan harta pusaka? Sebab itulah pentingnya untuk anda sediakan khairat pusaka supaya wasi yang dilantik tadi dibantu oleh orang yang pakar dalam menguruskan harta pusaka ini dengan kos yang dah ditanggung awal, iaitu ditanggung secara khairat. Kalau nak tahu lebih banyak mengenai khairat pusaka dan bagaimana nak buat dokumen pentadbiran yang tepat, boleh klik link dalam ruang description. Wasiat kedua adalah wasiat membahagikan harta. Disebut juga wasiat ini sebagai wasiat sibil. Dalam wasiat ni, pewasiat boleh mewariskan keseluruhan hartanya kepada sesiapa sahaja, termasuk individu, badan kebajikan ataupun institusi. Tetapi wasiat ni hanya terguna pakai kepada bukan Muslim saja, kepada non-Muslim saja, iaitu dia mengikut Akta Wasiat 1959. Cuma biasanya kalau anda ditawarkan untuk berwasiat, selain daripada wasiat pentadbiran yang saya sebutkan sebentar tadi, anda juga sebenarnya akan ditawarkan untuk buat wasiat membagikan harta ni. Jadi anda kena tahulah, wasiat yang anda buat ni sebenarnya khusus untuk non-Muslim saja. Kalau kita buat juga wasiat seperti ini dan penerimanya adalah waris faraid, maka ia perlukan persetujuan semua waris-waris untuk dilaksanakan. Jika penerima wasiat ni adalah orang luar, maka ia tertakluk kepada kaedah wasiat 1/3 yang saya akan ceritakan sebentar lagi. Dalam kes kawan saya tadi ni, pegawai tu dia ada cakap, dia kata nanti balik nanti masuk dalam satu sistem online lah, dan masukkan senarai-senarai harta lah. Tapi bila dia faham, kawan saya faham apa ayahnya dia buat ni, dia rasa nak batalkan lah kan, sebab dia rasa dia wasiat ni tak penuhi pun apa yang ayahnya perlukan. Dia tak penuhi pun permintaan ayahnya. Bila dia nak batalkan, pegawai itu cakap tak boleh batal. Kalau tak nak proceed, tak apa, jangan isi apa-apa dalam sistem tu nanti. Cuma apa yang berlaku ialah ayahnya dah sign dokumen wasiat, terutama wasiat pentadbiran tadi. Dalam wasiat pentadbiran itu jelas tertera bahawa ayahnya melantik syarikat yang ada dalam borang tersebut sebagai wasi dan pemegang amanah. Jadi saya nasihatkanlah, kalau dia nak batalkan, boleh terus kepada syarikat provider tersebut, tak perlu melalui ejen. Wasiat ketiga yang saya nak ceritakan ialah wasiat 1/3.
Wasiat ni adalah bagi orang Islam dan dia mesti memenuhi hukum syarak. Dari sudut perundangan, wasiat ini tertakluk kepada bidang kuasa di bawah mahkamah syariah. Bagi negeri-negeri yang ada enactment wasiat, maka wasiat ini akan merujuk kepada enactment negeri masing-masing lah. Dalam kaedah wasiat 1/3 ni, pembahagian harta hanyalah kepada orang luar, seperti anak angkat ke, anak yatim ke, mak tahfiz ke, ataupun waris-waris yang tidak menerima bahagian faraid dan sebagainya. Nak wasiatkan kepada saya pun boleh. Sebagai orang luar, saya boleh terima wasiat tuan-tuan dan puan-puan. Jumlah yang diwasiatkan ini dia tak boleh melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta, kecuali jika waris faraid itu bersetuju untuk melaksanakannya. Dan kebiasaannya lah wasiat ni digunakan untuk membuat amal kebajikan. Namun apa yang kita kena faham, proses menguruskan wasiat ni tetap mengikut proses tuntutan pusaka seperti mana harta-harta yang lain. Bukan bermaksud kalau kata harta tu kita dah wasiatkan, dia akan terus pergi kepada penerima wasiat tadi, tetapi dia tetap melalui proses tuntutan pusaka. Kesimpulannya, ketiga-tiga jenis wasiat ni memang ada ditawarkan oleh pelbagai pihak yang menyediakan khidmat, menyediakan dokumen perancangan harta dan menguruskan tuntutan pusaka. Setiap satunya ada fungsi dan tujuan tertentu. Jadi kalau kita nak buat apa-apa perancangan, pastikan kita ada sedikit ilmu mengenai kaedah-kaedah merancang harta. Sebenarnya wasiat ni dia tak terhad kepada tiga jenis yang saya sebut tadi. Ada wasiat-wasiat lain seperti wasiat pesanan di mana ibu, contohnya lah ibu berpesan kepada anak-anak untuk jaga hubungan sesama sendiri ataupun jangan tinggal solat dan sebagainya. Ada juga wasiat yang kita buat untuk memberi pesanan, melangsaikan ataupun mengutip hutang, dan ada macam-macam jenis wasiat lagi. Selain daripada kaedah wasiat ni, untuk orang Islam kita juga ada kaedah-kaedah membahagikan harta dengan kaedah yang lain seperti hibah, amanah dan harta sepencarian. Kesemua kaedah-kaedah ni ada caranya dan syaratnya yang tertentu mengikut keperluan anda untuk merancang pembahagian harta anda. Anda boleh hubungi saya jika anda nak tahu lebih lanjut mengenai kaedah perancangan pembahagian harta. Anda dapat sesuatu? Sila like dan sharekan video ini kepada kenalan dan keluarga. InsyaAllah dalam sesi lain kita akan berbicara lebih panjang mengenai kaedah perancangan-perancangan harta yang lain seperti kaedah pusaka, hibah, wasiat, amanah dan harta sepencarian. Subscribe channel ini dan sila tekan loceng jika anda nak tahu lebih banyak mengenai harta dan pusaka. Ingat, harta anda biar jadi pusaka, jangan jadi saka. Sehingga kita berjumpa kembali.